Okey, itu saja je barang-barang yang kena beli. Kalau duit tinggal ambil dalam laci sana. Ada dekat sana laci tu banyak. Duitnya penting. Tinggal ambil okey. Nanti Maria ambil dalam laci tu duit-duit. Okey, dah ambil. Tinggal pergi je. Totalnya jadi RM35 ya. Oh, okey. Ni ya duitnya. Sibal mana satu rumahnya? Pernah aku duk cari-cari sini sana katanya bukan sana sini suatu. Tu kan rumahnya. Aku rasa satu rumahnya. Aku pergi sana lah. Rumah ni kan sudahlah. Assalamualaikum. Hello. Macam tak ada orang je. Hello. Apa pula hello?
Mama, ajak aku bertemu. Kapan dan di mana? Esok lusa atau malam minggu? Malam minggu? Siapa? Wih, siapa tu? Siapa tu? Apa tiba-tiba baru kat situ apa? Jangan-jangan dia pencuri. Lepas tu dia curi rumah. Tak mahu dia curi. Curi tu. Aduh, tak ada jadi ni. Weh, kau buat apa tu? Itu siapa? Orang. Kau siapa? Weh, kau siapa? Kau pencuri Asal kau duduk rumah depan orang? Weh, sabar. Aku bekerja dekat sini. Kau tu yang siapa? Saya diriku kau diriku kau bertemu. Tak basa-basi kalau betul. Weh, kau boleh tak berhentikan lagu tu? Peninglah aku asyik dengar lagu tu je. Lagu diriku dah lagu. Tak basa-basi apa lu ni? Kau stop muak aku ni dengar lagu tu banyak kali. Dah tu, aku kisah. Takkan? Lagipun aku yang joget, bukan kau. Kau penyebok. Kalau kau tak suka, kalau kau dah pening, kau pergi bilik. Bukannya duduk sini. Pening lah aku ada abang macam ni. Dah lah tak mandi. Kasih sama mama, ajakku bertemu. Kapan dan di mana? Esok lusa atau malam minggu? Malam minggu. Sekejap, aku macam dengar sesuatu lah dekat luar tu. Kau cek sendiri, aku nak joget dulu. Kenapa ni? Kenapa bising-bising kat luar ni? Ni ada pencuri. Dia tu dari tadi duduk dekat depan pintu ni Memang Maria ni mana sebenarnya? Dia ni gay ke tidak sebenarnya? Lepas tu ada bising-bising juga kat luar. Tu. Cek dululah kat luar ada apa. Kenapa ni? Dari tadi bising-bising je kat luar ni. Dari tadi kat bising-bising kat sini. Ini ada macam ada pencuri dekat luar ni. Dia duduk dari tadi. Dia duduk depan pintu ni dari tadi. Tengok tadi. Aku ni bukan pencuri lah. Aku ni private driver. By the way, nama aku Ryan. Ya? Panggil Rai je. Assalamualaikum. Oh, Ryan. Waalaikumsalam. Maria ingat kau ni pencuri. Boleh ya macam tu? Lah, Mama kenal. Dia private driver. Lah, Maria ingat pencuri. Iya, Maria. Dia bekerja sebagai private driver. Dah lah kalau macam tu, jom masuk. Ni, masuk dulu. Itu panggil. Jadi kau private driver? Nah, sorry. Aku ingatkan kau pencuri ya. By the way, nama aku Maria ya. Iya, aku ni private driver. Nama aku Ryan Panggil je Rai. Hai. Sekarang ni boleh pula.
Air untuk Ryan ya. Kerana Ryan adalah pekerja. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih.